Bulan-bulan puasa ni, Abang Upin bersama Ecosave dan juga MyCare sedang membeli untuk keperluan asas untuk bulan Ramadan ni. Jom kita pilih untuk apa yang mereka nak untuk saudara kita di kampung Kedumbak, Aceh, Indonesia. Ini kita buat free market. Kita ambil barang-barang khasas yang memang diperlukan sepanjang bulan puasa. Bermacam jenis sayuran seperti lobak, cili padi yang mereka sangat suka. Kodes, tempe, macam-macam lagi lah, termasuklah juga telur dalam berpuluh-puluh papan. Sebab kita tahu inilah keperluan yang paling penting untuk setiap keluarga. Bagi kita mungkin nampak biasa kan, tapi bagi mereka inilah harapan untuk terus menyediakan juadah berbuka dan sahur setiap hari. Setiap barang yang masuk ke dalam troli ni bukan sekadar makanan, tapi simbol kasih sayang, tanda kita tak lupa saudara kita yang sedang diuji. Okey, alhamdulillah ni hari kita pasar besar di Lok Samawi tu. Ni hari kita beli sayur-sayuran, ada bawang, ada kentang, ada carrot, ada cili semua ni. Kita akan bawa di kampung Kedumbak lah. Hari ni kita akan buat free market untuk 200 keluarga. Diharap semangat ni semua dapat orang kata meringankan sikit bebanan mangsa banjir. Jadi diharap ni semua dapat dibuat untuk berbuka puasa, untuk sahur semualah. Okey, jadi abang pun dah selesai dengan tim-tim semua belanja barang dapur untuk keperluan Aceh bulan Ramadan ni. Jom kita gerak balik pergi bagi free market dekat diorang. Okey, jom. Konsep free market ni kita bagi mereka pilih sendiri barang yang mereka perlukan. Tapi kali ni kita terpaksa hadkan sedikit pengambilan sebab terlalu ramai yang datang. Kita risau kalau barang tak mencukupi untuk semua. Walaupun begitu, alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak dan sikap saling memahami, akhirnya semua yang datang tetap dapat membawa pulang barang dapur yang banyak dan mencukupi untuk keluarga masing-masing. Kadang-kadang cabaran tu memang ada, tapi bila niat kita tu untuk membantu, Allah memudahkan semuanya. Tengok senyuman mereka. Itulah hadiah yang paling mahal yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit. Walaupun mereka sedang diuji, tapi wajah mereka masih penuh rasa syukur dan harapan. Bulan puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi tentang belajar memahami kesusahan orang lain, berkongsi rezeki dan merasai kebersamaan sebagai satu ummah. Kadang-kadang perkara kecil yang kita beri mampu jadi kebahagiaan besar buat mereka. Dan di saat itulah kita sedar memberi sebenarnya lebih membahagiakan daripada menerima. Telurnya. Telur. So, korang dah tengok kan macam mana Abang Upin dengan Ecosave dan juga MyCare memberi makanan yang ada dekat belakang ni. So, Abang sangat-sangat penat. Tapi, Abang happy. Jadi, apa kata kita buat lagi lepas ni, okey? Yeay, go Ecosave!